Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni Kiri Live kawan-kawan. Selamat pagi. Pagi lagi lah, dalam pukul 11 macam tu. Ni Kak Nur nak petik sayur kampung. Sayur yang dipetik dari hutan, iaitu bela kan kawan, terung pipit. Sayur-sayur hutan ni memang kita punya favourite lah. Okey, hari ni Kak Nur nak bercerita sikit pasal Kak Nur kongsikan ada kes keracunan cendawan kan. Okey, keracunan tu berpunca daripada cendawan yang salah dikutip oleh pasangan suami isteri. Sebab pasangan tu kalau diikut umur masih muda sebenarnya, masih muda. Katanya cendawan tu tumbuh dekat rumah dia lah. Dia sangka cendawan tu ialah cendawan tahun atau cendawan kukur, cendawan guruh tu yang putih tu kan, yang boleh ditarik-tarik tu. Mungkin dia tak pernah, dia nampak tu, oh ya, sebab rupa dia mirip kan kawan. Cendawan yang dikutip oleh pasangan tu dengan cendawan original yang sepatutnya kita nampak orang tarik tus tu yang panjang-panjang tu kan, itu hampir sama kalau orang tak biasa. Kalau orang tua-tua, kalau misalnya macam Kak Nur sendirilah, diajar oleh nenek dari awal dulu, kalau kita cari cendawan guruh ataupun cendawan tahun yang bentuk dia warna agak sedikit kelabu tu, selalunya ada di kelapa sawit. Tapi kalau tempat Kak Nur memang dah susah sangat dapat yang bahagian tu. Yang putih tu pun dah hampir tak ada. Kalau dulu banyak. Tapi cendawan yang pasangan tu kutip sebenarnya ada je. Kadang-kadang tumbuh kat tepi jalan raya tu putih gitu kawan-kawan. Orang akan tertarik dengan bentuk dia, orang ingat cendawan yang sama. Okey, tapi bukan. Sebab cendawan tu, kalau selalunya secara fizikal cendawan tu dengan cendawan yang beracun hampir sama kan. Ada perbezaan dia satu, tidak ada haiwan satu pun yang hinggap pada cendawan tu. Macam di semut ke kumbang ke naik kan, tak ada, maknanya itu beracun. Yang paling ketara ialah setiap cendawan beracun, dia kalau jenis yang macam tu, dia ada cincin. Kak Nur pernah kongsi video Kak Nur dulu, tunjuk dekat video tu bentuk cendawan yang beracun tu dengan cendawan biasa. Dia selalunya, kalau cendawan biasa yang putih tu yang kita tarik panjang tu, dia punya batang tu dia padat. Dia padat. Kalau kita koyak tu kita boleh cari-cari, betul tak? Tapi kalau cendawan yang beracun tu, dia batang dia dalam dia ada rongga. Dia ada rongga dalam dia. Batang itu ada, kalau kita tengok dia ada lubang, gitu. Dia maknanya itu beracun. Satu lagi adalah tanda dia di batang dia tu, ini antara kelopak. Kan ni kelopak dia punya atas tu kan. Di sini, bahagian sini, kawan-kawan tengok dia ada satu gelungan kat sini yang kita panggil cincin. Di pangkal tu dia kembang tu, tengok kat bawah tu dia ada macam ni, ada gelungan. Itu kami panggil cincin cendawan ya. Cincin itu adalah salah satu tanda juga cendawan itu beracun. Dan Kak Nur nasihatkan, kalau kita rasa ragu-ragu, bertanya dulu. Sebab kita takkan tahu beza. Kalau orang kata ini boleh makan ke, sebenarnya ada cendawan yang orang tarik yang walaupun warna dia oranye apa semua, dia boleh makan, itu boleh makan. Dia macam yang padat, tidak berdebu, tidak berongga, itu boleh. Yang padat-padat, yang mampat-mampat tu boleh. Tapi ada juga yang berkeping macam ginseng, macam cendawan yang warna merah apa itu kan, itu jangan kita makan. Jadi kita lebih alert. Okay? Kalau kita tak tahu, tanya dulu. Sebabnya bahaya. Alhamdulillahnya pasangan tu selamat. Katanya Kak Nur tengok info-info tu, alhamdulillah pasangan tu selamat lah. Sebenarnya cerita pasal keracunan ni Kak Nur pernah mengalaminya. Kak Nur ni kan, sebab ada tempat-tempat tertentu kita takkan tahu. Macam kita pergi satu-satu tempat, ada makanan tu kita rasa beracun, sayur ni boleh makan, kami boleh makan, maknanya baru kita tahu. Kalau ke tempat kita, ini racun ni, tak boleh makan, bahaya. Sebenarnya tak. Ada yang tempat lain, kalau kita pergi tempat lain beracun. Walaupun Kak Nur ni mahmeri, ada setengah buah yang di hutan bakau tu yang boleh dimakan. Cuma ada certain part yang kita boleh makan, bukan kita makan semuanya.
Itu yang terjadi pada Kak Noh. Kak Noh masa tu pergi laut lah dengan kawan-kawan semua kan. Buah tu Kak Noh dah lupa dah dipanggil buah apa, buah kulim, buah malim, buah apa. Kak Noh dah lupa dah. Buah tu ada di pesisir pantai. Dia warna muda, dia hijau. Kalau masak warna kuning sikit. Kulit dia tu boleh makan kawan-kawan. Kak Noh makanlah kulit tu. Tapi mereka tak ada pula info kat Kak Noh yang biji dia tak boleh makan. Jadi Kak Noh pun try lah makan biji dia. Okay. Masya Allah kawan-kawan. Percayalah sedap. Macam buah almond macam tu. Macam biji almond tu. Kak Noh makan. Tak ada apa. Dan satu kawan Kak Noh juga, dia makan juga. Tapi dia tak makan banyak lah. Dia makan sikit je. Kak Noh ni makan rasanya dalam 2 biji macam tu. Kak Noh makan. Dah makan kulit tu, Kak Noh makan lagi biji dia. Tak ada, sampailah balik rumah. Sebenarnya sampai petang balik rumah. Sekitar pukul 6 macam tu. Kak Noh mula rasa loya. Rasa pening-pening. Dan muntah. Start dari pukul 6 tu. Kak Noh muntah. Kak Noh berak-berak. Kak Noh ceret-beret. Kak Noh muntah sampailah pagi. Daripada pukul 6 petang sampai pagi, sepanjang malam Kak Noh muntah. Kak Noh minum air, Kak Noh keluar, Kak Noh makan nasi, keluar. Makan tak sampai 5 minit, buang. Minum air pun macam tu. Diorang bagi air kelapa apa semua. Tak boleh kawan-kawan, tak boleh. Kebetulan masa tu suami Kak Noh tak ada. Jadi Kak Noh pun macam mana nak buat. Dah seharian muka dah pucat, mata dah ni dia dah lebam ni. Sebab itu tanda-tanda orang keracunan. Dah ni lebam, hitam macam tu. Dah lembik kawan-kawan, maksudnya dah dehydration. Yang paling Kak Noh rasa bersalah tu sebab kawan Kak Noh kan dia makan. Dan dia menyusukan anak. Jadi susu dia tu, dia kata dia sakit perut, dia berak-berak tapi tak teruk. Tapi disebabkan dia menyusu, baby dia tu berak darah kawan-kawan. Kak Noh rasa bersalah sangat. Rasa bersalah sangat masa tu dengan baby tu. Dia kata, ya Allah, kenapalah aku ni bodoh sangat. Kadang-kadang kita ni tak berfikir secara logik tau. Dan kebetulan tak ada orang yang melarang Kak Noh makan biji tu. Dan Kak Noh pula diikut pula kawan ni seorang. Dan dia ada anak. Dia sampai berak darah kawan-kawan. Percayalah Kak Noh rasa bersalah sangat kat baby tu. Dia cakap kat dia, sorry kau ikut aku dah, kau pun kena sebab kesian baby. Alhamdulillahnya dia bawa pergi klinik, dia bagi tahu dia sebab menyusu kan, serap susu kan, racun tu mengesap dekat baby tu. Ya Allah, Kak Noh rasa bersalah. Kak Noh pergi rumah, dia tanya macam mana keadaan baby. Dia kata dah pergi klinik, okey. Dia kata berak sampai berdarah, Mi tadi. See, kadang-kadang kebodohan kita ni menyebabkan menyusahkan orang lain. Jadi hati-hati ya. Jadi saya, Kak Noh haraplah pada yang curi-curi pula, cari-cari cendawan tu, kalau kita rasa was-was, lebih baik tak payah. Ataupun rujuk, bawa ambil, rujuk. Macam Kak Noh cakap tadi, berdasarkan daripada Kak Noh, kalau kita ambil cendawan secara umum yang kita tahu, orang kata, kalau ada cincin tak boleh, jangan ambil ya, jangan ambil. Okay? Kalau jumpa tepi, kadang-kadang di tepi jalan tu, dia macam menggoda kita kan, tepi jalan tu, kita boleh nampak hari tu, Kak Noh sepanjang jalan ni, daripada Kak Noh keluar beli barang ni, daripada rumah Kak Noh ni, tepi ni, jalan raya yang Kak Noh tunjuk tu, sampai ke tanah perkuburan tu putih yang kawan. Kak Noh, lawa pula ni, cendawan apa Kak Noh turun, Kak Noh tengok, bukan cendawan beracun. Sebab ada cincin dia. Lepas tu dia bila kita kopak batang dia tu memang dia berlubang, ada rongga dalam dia. Sebab cendawan biasa dia memang padat, dia Dia punya batang tu memang padat. Dia bila kita carikan cendawan biasa, kita carikan dia boleh dicari-carikan. Yang ni tak boleh dicari, dia pecah di dalam dia ada rongga. Macam itulah kawan-kawan cerita Kak Noh pasal keracunan ni. Kak Noh rasa bersalah sangat. Dah walaupun dah lama kan, bila fikir, ya Allah, atas kebodohan aku, baby jadi mangsa. Sejak tu bukan setakat kulit buah tu, Kak Noh tengok buah tu tak nak. Kalau jumpa kat tepi pantai, tak nak lah, aku fobia lah, aku trauma. Jumpa kawan-kawan keracunan, bayangkan Kak Noh keracunan tu. Dia nasib baik Kak Noh tak perlu masuk air garam, cuma dia bagi ubat untuk meredakan muntah dulu. Lepas tu 1 jam baru boleh makan makanan lembut lah, macam bubur ke, bagi rehat sikit perut kan, baru okey kawan-kawan. Kadang-kadang dalam pandai-pandai kita pun ada juga kita
kelakuan kita yang menyebabkan menyusahkan orang lain. Jadi apapun berhati-hati. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kano. Assalamualaikum.